Hai semua para pendidik yang hebat. Hari ini kita nak buka satu toolkit atau kit peralatan yang sangat istimewa. Lupakan sekejap pasal teori-teori bahasa yang pening kepala macam kat universiti dulu tu. Sebaliknya, kita akan lihat semua teori ni sebagai alatan yang praktikal yang betul-betul boleh kita guna dalam bilik darjah untuk membina literasi murid-murid kita. Inilah soalan cepu mas yang kita semua hadapi hari-hari kan? Dalam kelas kita, macam-macam jenis murid ada, dengan kebolehan yang berbeza-beza. Jadi, macam mana kita nak buka potensi terpendam diorang ni? Kuncinya adalah dengan faham cara mereka belajar bahasa. Ini bukan sakat teori tau. Ini macam alat diagnostik untuk kita faham apa yang setiap murid perlukan. Okey, jom kita bedah siasat sikit. Anggap je teori-teori ni macam 3 alatan utama dalam kit profesional kita. Ada spana, ada pelan tindakan dan juga kanta pembesar. Setiap satu ni ada fungsi dia, ada kekuatan dia dan ada masa yang sesuai untuk guna. Matlamat kita hari ni, senang je. Nak belajar jadi tukang yang mahir, guna semua alat ni. Alat pertama kita ni, yang ni paling asas sekali, yang paling fundamental. Bayangkan dia macam spana. Tahu kan spana? Kukuh, boleh harap dan sangat penting untuk kita bina asas yang paling utama, iaitu tingkah laku yang kita boleh nampak dan kita boleh bentuk. Spana behaviorism ni datangnya dari idea orang-orang hebat macam B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Prinsip dia senang je. Bahasa tu dipelajari melalui peniruan, pengulangan dan ganjaran. Senang cerita, ada rangsangan, ada respons, lepas tu kita bagi peneguhan. Semua ni kita boleh nampak dengan mata kasar dan ukur dalam kelas. Jadi, macam mana rupa spana ni bila kita guna dalam kelas? Okey, untuk literasi membaca, ia adalah latih tubi sebutan. Cikgu sebut bar, murid ulang, cikgu puji. Simple dan berkesan. Kalau untuk literasi menulis pula, ia lebih kepada nak bentuk kemahiran motor halus. Murid salin huruf berulang kali dan bila siap, dapat stiker bintang. Ia membina tabiat melalui tindakan yang berulang-ulang. So, bila masa terbaik nak guna spana ni? Kekuatan dia memang jelas. Ia sangat-sangat power untuk murid pemulihan yang perlukan asas yang kukuh dan banyak pengulangan. Hasilnya pun cepat nampak. Tapi, kita kena sedar juga kelemahan dia. Sebab fokus dia pada tingkah laku luaran, ia boleh jadi sangat mekanikal. Kurang sikit bab pemahaman mendalam. Ingat, spana ni memang hebat untuk mulakan kerja. Tapi, ia tak boleh bina keseluruhan bangunan tu sorang-sorang. Okey. Lepas asas dah dibina dengan spana tadi, kita perlukan alat yang lebih canggih. Jom kita tengok alat kedua kita, pelan tindakan kognitif. Yang ini bukan lagi pasal tingkah laku luaran, tapi tentang mereka bentuk struktur dalaman, iaitu cara murid kita membina makna dalam otak mereka. Pelan tindakan ni direka oleh arkitek minda macam Jean Piaget dan Jerome Bruner. Dengan alat ni, cara kita pandang murid terus berubah. Murid bukan lagi penerima pasif, tak. Mereka adalah pembina ilmu yang aktif. Otak dorang sentiasa bekerja. Kaitkan maklumat baru dengan peta mental yang sedia ada. Benda ni kita panggil skema. Dalam kelas, pelan tindakan ni nampak macam ni. Bila membaca, murid bukan setakat sebut perkataan, tapi dorang kaitkan cerita tu dengan pengalaman sendiri, jawab soalan-soalan KBET. Bila menulis pula, dorang tak terus tulis je, tapi dorang rancang dulu kerangka karangan, susun idea logik-logik. Nampak tak? Ia tentang proses, bukan semata-mata hasil akhir. Jelaskan. Kekuatan utama pelan tindakan ni ialah keupayaan dia untuk lahirkan pemikir yang kritis dan faham sesuatu tu dengan mendalam. Tapi, macam mana-mana pelan pembinaan pun, ia perlukan arkitek, iaitu kita lah, guru, yang bimbing dengan teliti. Tanpa asas yang kukuh dari spana tadi, murid yang lemah mungkin akan rasa susah sikit nak ikut pelan yang kompleks ni. Okey, alat terakhir kita ni, yang ni paling unik. Dia bukan untuk membina atau mereka bentuk, tapi untuk melihat. Memperkenalkan kanta pembesar mentalis. Alat untuk kita nampak dan cungkil potensi semula jadi yang memang dah ada dalam diri setiap murid. Kanta pembesar ni diilhamkan oleh seorang pakar hebat bernama Noam Chomsky. Dia bawa satu idea yang revolusioner. Dia percaya manusia ni lahir-lahir je dah ada peranti pemeralaan bahasa atau LAD. Maksudnya, budak-budak ni bukan sekadar tiru bulat-bulat apa yang dorang dengar, tapi otak dorang secara aktif mencipta sendiri undang-undang tata bahasa. Mesti pernah dengar kan murid cakap macam ni? Cikgu, saya sudah makankan nasi. Kalau kita tengok macam tu je, nampak macam satu kesalahan tata bahasa, kan? Tapi, tunggu dulu. Jom kita guna kanta pembesar kita. Tengok macam mana perspektif kita berubah. Apa yang kita nampak sebagai satu kesilapan tadi sebenarnya adalah bukti yang otak budak ni sedang aktif berfikir.
Minda dia tengah uji satu hipotesis. Dia cuba guna peraturan imbuhan dash-kan yang pernah dia belajar. Ini bukan kegagalan tau. Ini tanda kreativiti bahasa dia sedang mekar. Jadi, Quantum Pembesar ni memang hebat untuk bantu kita hargai potensi tersembunyi murid dan juga untuk kita rancang aktiviti pengayaan yang mencabar. Ia bantu kita nampak bintang dalam diri dorang. Tapi ada juga kelemahan dia. Sebab ia lebih kepada falsafah, ia tak bagi kita panduan praktikal yang jelas macam spana atau pelan tindakan tadi. Baiklah, kita dah periksa ketiga-tiga alat dalam kit kita. Ada spana, ada pelan tindakan, ada kantang pembesar. Sekarang, soalan paling penting. Sebagai tukang yang mahir, macam mana kita nak pilih alat yang betul untuk kerja yang betul? Jadual ni dah rumuskan semua untuk kita. Senang cerita macam ni lah. Kita guna spana behaviorisma untuk pemulihan bila murid tu perlukan banyak latih tubi asas. Lepas tu, kita guna pelan tindakan kognitif untuk pengukuhan masa murid arah sederhana nak bina kefahaman yang lebih mendalam. Dan akhir sekali, kita guna kanta pembesar mentalis untuk pengayaan bila murid yang aras tinggi dah bersedia nak bereksperimen dan jadi kreatif dengan bahasa. Ini membawa kita kepada kesimpulan yang paling penting sekali. Benda ni bukan lagi pasal teori semata-mata, tapi tentang macam mana kita sebagai guru mengubahnya menjadi satu kraf pengajaran yang unggul. Guru yang betul-betul cemerlang bukanlah pengikut setia satu teori sahaja. Sebaliknya, mereka ni macam tukang yang mahir, yang tahu bila nak guna spana, bila nak rujuk plan tindakan dan bila nak keluarkan kanta pembesar. Kebijaksanaan kita sebagai guru terletak pada fleksibiliti ni. Jadi, inilah intipati dia. Kebijaksanaan anda sebagai seorang pendidik bukan terletak pada teori mana yang paling betul, tapi pada kebolehan anda untuk campur dan padankan ketiga-tiga pendekatan ni, untuk sesuaikan strategi ikut keperluan murid dan yang paling mustahak, untuk pastikan pembelajaran itu sentiasa bermakna untuk setiap seorang daripada mereka. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Berdasarkan anak-anak murid yang akan anda jumpa esok, alat manakah daripada kit kita ni yang anda rasa paling anda perlukan? Fikir-fikirkanlah.